Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright guys, so kita mulakan live kita pada pagi ni, InsyaAllah. Salam Jumaat semua. Alright, sekejap saya setting dulu saya punya saya setting sekejap saya punya mikrofon. Kalau korang dengar saya punya mikrofon ni, tolong komen sekejap. Saya nak on saya punya DJI ni. Mudah-mudahan dengar lah pada malam ni. Aku takut tak dengar pula. Sekejap Okay, bismillah. Kita setting mikrofon sekejap guys. Okay. Waalaikumsalam. Yes, sekejap saya nak set saya punya mikrofon sekejap. Selamat pagi. Okay, clear tak? Dengar tak saya punya mikrofon ni? Dengar tak bunyi angin? Siapa yang dengar bunyi angin, komen nombor 1 jap. Dengar tak bunyi angin? Sangat clear kan? Clear kan? Okay. Alright. Bismillah. Takut mic tak detect guys Kang borak-borak rupanya mic tak detect. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ni. Dan pagi ni saya nak membawa satu topik. Dan topik kita pada pagi ini adalah tentang income business owner. Income business owner. Yang mana saya nak share dengan awak 3 level income. Kita ada income survival, income standard dan income luxury. Okay guys. Siapa yang dah bersedia untuk saya mulakan topik pada pagi ini? 3 level income business owner, komen nombor 1. Komen nombor 1. Komen nombor 1 sampai dah ready untuk saya share. Dan Zoom saya, live saya tak lama kan? Live saya sejam sahaja. Tapi pada pagi ni siapa yang dah ready, komen nombor 1 untuk saya mulakan live saya pada pagi ni untuk saya kongsikan 3 level income business owner. Yang mana bermula daripada level survival, level pertama, level kedua adalah level standard dan level ketiga adalah level luxury. Dan macam mana kita nak design lifestyle kita so that every 6 month kita ada progress dalam hidup kita. Alright. Siapa yang dah ready untuk saya mulakan kelas pada pagi ni, komen nombor 2. Belanja sikit. Komen nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan kelas kita pada pagi ni selama 1 jam sahaja. Yang saya nak share tentang 3 level business, 3 level income. 3 level income. Okay, siapa yang boleh tolong komen dekat bawah. Dah jadi habit time pagi saya ready untuk kutip ilmu. Amin. Okay guys. Sebagai business owner ni, saya nak share. Sebenarnya kita akan melalui 3 fasa income. 3 fasa income. Income yang pertama dipanggil sebagai survival income. Income yang kedua dipanggil sebagai standard income. Dan income yang ketiga dipanggil sebagai luxury income. Tolong komen sekejap guys, seorang komen. Survival, standard, luxury. Ada 3. Saya nak share dengan awak macam mana awak nak grow daripada bawah sampai ke atas. Tolong komen sekejap seorang. Saya nak pin. Admin tolong pin Kita nak start pada pagi ni insya-Allah. Tolong komen 3 sekali dalam satu baris. Survival, standard, luxury. Yes, Wawa. Tolong pin Wawa. Best Scott. Bismillah. Alhamdulillah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Jadi level pertama adalah level survival. Apakah level survival? Okay, tolong komen juga Level survival maksudnya tiada saving. Tiada saving. Komen ayat tu. Bila saya kata tiada saving, maksudnya awak buat bisnes ni, awak hanya survive sahaja. Itu adalah level pertama, level paling struggle, tiada saving langsung. Okey, contoh, saya nak tanyalah kepada yang join pada pagi ni. Awak sebagai business owner, berapa ribu level survival awak? Cuba komen sekejap guys. Berapa ribu awak punya level survival? Adakah saya ni kalau nak survive tuan, boleh survive tapi tak ada saving, saya perlukan 3,000. Cuba komen. Ataupun saya ni kalau nak survive, at least lah lepas lah bayar sekolah anak, bayar pampers anak, saya perlukan 1,500. 1,500. Cuba komen sekejap. Jom kita tepuk dada, tanya cash flow kita sendiri. Berapakah income level survival yang awak perlukan? 2,000, Raja Siti. Bila saya kata level survival ni, maksudnya awak sampai terpaksa potong insurans kadang-kadang. Terpaksa, kadang-kadang. Kadang-kadang awak sampai tak ada saving langsung. Okay, 5,000. Nampak tak? 6,000. 1,000 sebulan. Guys, saya nak tanya.
Adakah awak percaya yang ada orang level survival dia 30,000? Percaya tak? 30,000 income sebulan. Morning boss. Wow, Cikgu Rahman ada join. Thank you cikgu. Saya selalu tengok cikgu punya live. Percaya tak? Nampak? Dia kaya tapi dia dah upgrade lifestyle dia sampai 30,000 tu sebenarnya adalah level survival dia. Okey, kita ambil satu usahawan ikon Malaysia lah. Tuan Ali Shukri. Siapa pernah tengok Ali Shukri, Tuan Ali Shukri? Okey, siapa dapat teka level survival Ali Shukri berapa awak rasa? Maksudnya tahap dia tak ada saving lah orang kata. Berapa awak rasa? Level macam tu. Maksudnya dia dah ada banglo, dia ada mate pun tak silap berapa lah. Rasa mate dia 5 orang ke 200k sebulan, yes. Saya estimate level survival dia, bukan 5 juta tak. Itu dia beritahu income dia. Tapi saya estimate level survival kalau Datuk Ali Shukri dalam sekitar 150,000 ataupun 300,000. Lebih kurang macam tu. Maksudnya awak kena tahu, setiap kali awak upgrade lifestyle awak, level survival awak pun akan upgrade. Sebab dia pernah cerita maintain rumah je 40k. Betul. Saya rasa dalam sekitar 150 ke 300k. So itu adalah level survival. So bila kita nak ambil gaji ni, jangan ambil gaji survival. Awak akan koyak. Jangan. That's why kita nak kena design level yang kedua. Cuma at least kita tahu level survival kita tadi dah komen 1,500 ada, 2,000 ada, 2,500 ada, betul tak? Okay, sekarang ni kita pergi pula pada level yang kedua. Okay, level kedua ni level standard. Bila saya kata level standard ni guys, maksudnya awak dah ada saving. Cukup. Ada saving dan selesa. Selesa lah, tak adalah luxury, selesa. Okay, cuba komen jap. Level standard awak ni apa? Berapa ribu awak perlukan? Tadi level survival. Okay, level survival 1,500 contohnya. Level survival awak adalah 300 pula. 30,000 contohnya kan. 4,500 cukup dah. Chapter apa hari ni? Hari ni chapter dia adalah 3 level income business owner. So saya baru je go through tadi. Level pertama adalah level survival 5,000. Level standard, yes. Berapa level standard awak? 4,000. Hafizah kata 4,000 level standard dia. Okay. Apa maksud level standard? Level standard ni awak dah start boleh ada saving. Dan awak dah start ada saving. 20,000. Yes, nampak Okay, so 20,000, ada yang komen 5,000, ada yang komen 30,000. So, level standard ni pula level yang awak dah boleh ada saving, awak dah tak terdesak. Jadi inilah gaji yang awak kena ambil sebenarnya. Saya 1 bulan 200k, Datuk Kamar. Wow, Datuk Kamar, terbaik. 200k nampak. So itu level standard, maksudnya baru Datuk ada saving. Mungkin ada saving 10,000, 30,000, 50,000 macam tu. Sebab, okay guys, saya nak tanya. Untuk melayakkan awak pakai sport car. Untuk melayakkan awak pakai sport car, sport car Lamborghini Aventador ke, Lamborghini Huracan ke, tak kisahlah Tamario ke apa benda kan, P1 ke. Awak rasa berapa income minimum untuk pakai sebiji sport car? Ini kita tak masuk, kita baru nak masuk level luxury Tapi kalaulah kita nak pakai sport car, sebiji sport car. Sport car ni harga dia dalam 1 ke 2 juta. Roughly monthly commitment dalam sekitar 12,000 ke 20,000. Berapa? 100k. 100k tak cukup. 1% pada harta, 1% tak cukup. Minimum kena 10%. So maksudnya, kalau katakanlah kereta tu harga dia adalah 120,000, 12k sebulan, awak kena ada 120,000. 10% sebenarnya. Itu paling minimum sebenarnya. Tapi kebiasaannya orang yang ambil sport car ni dia memang dah kaya. Dia memang ada 5% minimum. Maksudnya kereta sport car tu katalah 20,000 harga kereta tu, dia punya income adalah 300,000. Dia macam tu. So, sport car installment sebulan 10k, yes. Ada yang sebulan 10k, 12k. So sekarang ni guys, saya dah share dengan awak 2 level. Okay, awak kena ingat Level pertama level luxury. Level pertama adalah level survival. Level kedua adalah level standard. Okay. Level standard ni, awak tak boleh upgrade sport car lagi. Tak ada lagu dah. Level standard ni, tolong komen jap, tak boleh upgrade lifestyle. Kena ingat tau. Level standard, tak boleh upgrade lifestyle. Tak boleh Level standard ni, kita ambil gaji ikut standard je. Kita hanya boleh maintain lifestyle. Yes, thank you. Tolong komen jap guys. Standard equal, maintain lifestyle, ada saving.
Maintain lifestyle, ada saving. Berapa income level standard, dia kena tepuk dada tanya cash flow, tanya komitmen awak sendiri. Ada orang standard dia adalah 5,000, ada orang 10,000. Okay? So awak kena, okay, saya ulang balik sorry pagi ni otak saya tak berapa nak bergerak pula Saya cakap tersasul tak tahu lah kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya betulkan balik ayat saya. Okay, kita nak pergi pada level yang seterusnya guys, level luxury. Okay, saya ulang Level survival, level paling bawah adalah awak tak ada saving langsung. Awak memang terpaksa potong semua. Itu level bawah. Sorry, saya terlambat sikit. Saya rumah blackout. Saya kat luar sekarang ni. Minum kopi dulu bang. Tu. So, level standard, level survival yang paling bawah ni adalah level awak tak ada saving, awak terpaksa potong. Level yang kedua, level standard. Level standard ni awak boleh maintain lifestyle sekarang. Manakala level yang ketiga dipanggil sebagai level luxury. Equal upgrade 2 lifestyle. Tolong komen. Luxury equal upgrade 2 lifestyle. Apa pula upgrade 2 lifestyle? Okey, ni saya nak share ni. Siapa boleh tolong komen jap? Upgrade 2 lifestyle. Apa maksud 2 lifestyle? 2 lifestyle tu boleh upgrade. Saya punya slide mana dah? Upgrade 2 lifestyle. Boleh, bukan bini 2. Level luxury equal upgrade 2 lifestyle. Okey. Sebenarnya guys, total lifestyle ada 10. Total lifestyle awak, bila untuk awak upgrade ni, total semua sekali sebenarnya ada 10 jenis lifestyle yang awak boleh upgrade. Ada 10. Okey. Kita nak pergi pada lifestyle yang paling wajib. Okey, komen nombor 5. Komen nombor 5. Siapa nak tahu, ini adalah 5 lifestyle yang paling wajib yang awak akan upgrade. Komen nombor 5. Sebab bila kita kata upgrade lifestyle, ramai orang tak boleh imagine. Upgrade lifestyle ni apa tuan? Maksudnya apa? Saya shopping lagi mahal ke? Saya travel ke apa ke? Okey, saya nak share dengan awak. Bila awak dah pergi level luxury, awak dah ada option untuk upgrade 2 level, 2 jenis lifestyle. Okey. Lifestyle yang pertama dipanggil sebagai food. Tolong komen. Food. Pada waktu ni, awak dah start boleh upgrade makanan lebih sedap. Food. Itu paling basic lah orang akan upgrade. Nombor 1, food. Nombor 2 dipanggil sebagai shopping. Maksudnya awak dah boleh shopping lebih banyak. Awak dah boleh beli gadget-gadget yang awak nak. Lifestyle pertama, food. Kedua, shopping. Ketiga, lifestyle pula dipanggil sebagai rumah. House. Awak dah boleh upgrade house awak. Tadi mula-mula food. Kedua, shopping. Ketiga, house. Ini bila kita nak upgrade lifestyle. Lifestyle yang keempat, ada pula orang upgrade car, kereta. Ada yang upgrade kereta. Manakala lifestyle yang kelima, ada pula yang upgrade travel. Okay, siapa boleh bantu saya komen dalam satu ayat? Saya nak pin awak punya komen ni. 5 benda lifestyle yang awak boleh upgrade. Tolong komen. Kita ulang sekali lagi. Siapa dapat tangkap, thank you sangat-sangat. Food, shopping, house, car, travel. Komen dalam satu ayat. Saya nak pin. Takut kawan kita ada yang terlepas. Sebab ni 5 paling basic yang kita boleh upgrade. Food, shopping, house, car, travel. 5 ni paling basic. Bila awak dah ada duit lebih. Yes, thank you. Tolong pin jap admin. Admin tolong pin Hafsani. Thank you Hafsani. Raja Siti dah ada. Okey, Raja Siti, thank you. Okey, inilah maksud saya. Okey, kita recap balik siapa yang baru join live saya. Saya tengah share sekarang ni 3 level lifestyle. 3 level income sebagai business owner. Level paling bawah survival, tak ada saving. Terpaksa potong semua. Level kedua standard. Standard ada saving, maintain lifestyle. Maksudnya survival tak ada saving. Standard ada saving, maintain lifestyle. Dan kita pergi kepada luxury. Upgrade lifestyle. Luxury ni awak boleh upgrade 2 lifestyle. Okey, jom kita vote sekarang. Daripada food, shopping, house, car, travel, mana satu yang awak nak pilih? Awak boleh pilih 2. Tolong komen jap sekarang guys. Awak nak pilih yang mana satu? Awak nak pilih yang mana satu Di antara food, shopping, house, car dan juga travel, cuba komen nombor je. 1 dan 2. 3 dan 1. 4 dan 5. Komen je guys. Kita buat sama-sama exercise ni. At least awak ada impian.
At least awak dah berdoa pada pagi hari Jumaat ni, awak doa dengan Allah, ya Allah, kalau one day aku ada duit, ini antara benda yang aku nak upgrade dulu. Apa? 2, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 4 maksudnya food dan car. Nampak? Nampak tak? Nampak tak semua orang lain-lain? Semua orang tak sama. Ada bagi setengah orang makanan lagi penting. Macam saya personally, saya makan penting. Saya nak belanja family saya makan. Sebab saya family susah, mak saya ibu tunggal. Kita orang tak pernah makan makanan sedap dulu. Jadi Alhamdulillah bila ada duit, saya nak rasa makanan sedap. Sebab saya dibesarkan dalam family susah. Jadi bagi saya makan nombor 1. Shopping tak penting. Bagi saya lah. Betul tak? Bagi awak mana satu? Bagi saya shopping tak penting. Tapi ada setengah orang pula, oh shopping penting tuan. Saya dah lama tak shopping. Teringin sangat nak shopping. Shopping penting. Lepas tu ada pula bagi orang, rumah pula penting. Betul tak? Untuk dia level luxury, apa benda yang dia nak upgrade dulu bagi dia, rumah penting. Ada pula yang kata, oh tuan, saya kereta penting tuan. Sebab saya punya kereta ni dah nazak dah. Bukan nazak apa level apa dah. Level tak selamat. Nazak punya level tu, kalau buat kereta accident, na'udzubillah lah, takut lah. Dan ada yang nombor 5, travel. Maksudnya travel ni guys, wajib tahu sebenarnya. Kita kena travel. Orang miskin travel, orang kaya pun travel. Beza dia mungkin, orang miskin travel dalam negara. Orang kaya travel luar negara, contohnya. Tapi kita kena travel. Travel ini adalah lumrah kita. Siapa yang faham setakat ni? Faham tak setakat ni? Siapa yang setuju dengan saya punya 5 ni? Siapa setuju dengan 5 ni? Setuju tak? Setuju tak? Setuju tak bila saya kata, bila awak dah mencapai level luxury, awak dah boleh upgrade lifestyle. Dan ini adalah 5 lifestyle paling wajib yang awak mungkin kena pilih. Salah satu. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi pula kepada lifestyle optional. Tolong komen seorang. Lifestyle optional. Maksudnya awak tak payah upgrade yang ni. Dia optional. Tapi kalau nak upgrade, boleh juga. Sebab mungkin awak dah makin kaya. Income awak dah 30,000. Income awak dah 100,000. Kalau tanya saya, income yang betul-betul berjaya, bagi saya minimum 300,000 sebulan. Sebab 100,000 pun sikit guys. Nanti bila awak dah capai 100,000, awak rasa macam, oh sikit je 1,000. Waktu kita tak capai 100,000 income sebulan, kita rasa macam banyak gila. Sebiji Myvi setiap bulan ni. Honda City pun boleh. Tapi bila once awak dah hit income 100,000, awak akan rasa, wish, rupanya 100,000 pun miskin rupanya. Okey, jom kita pergi kepada 5 lifestyle optional. Asyik Raja City je menang ni. Siapa komen nombor 1, saya tolong pin. Thank you admin, tolong pin. Okey. Komen nombor 5. Komen nombor 5. Siapa nak tahu 5 lifestyle optional? Tadi kita dah cover 5 lifestyle wajib. Maksudnya bila awak berjaya, awak nak tak nak memang akan upgrade lifestyle ni. Ya, thank you. By the way, saya punya mic jelas ke? Dengar bunyi angin, dengar. Saya takut mic saya terputus ke apa. Ke bunyi jauh. Okey kan? Okey, kita nak pergi pula kepada 5 lifestyle wajib. Okey. 5 lifestyle wajib pula. Pagi di otak saya wang. Saya kan, bila buat live kan, ada hari otak saya smooth. Ada hari saya cakap berterabur. Korang tengah menyaksikan hari yang saya cakap berterabur. Hari ni saya punya ayat bersepah sikit. Minta maaf, tak tahu kenapa. Otak saya mungkin dia wang sikit pagi ni. Okey, 5 lifestyle optional. Nombor 1. Siapa boleh tolong komen? Tolong komen Education, donation, hobi, maid, orang gaji, maid, dan juga PA, personal assistant. Okey, saya ulang. Education, donation, hobi, maid, PA, boom, hui, HMMM. Tolong pin HMMM. Perfect awak. Awak dapat tangkap 5 ni. Ini adalah 5 yang dipanggil pada saya optional. Tapi bila awak dah berjaya, bila awak dah successful, bila income awak dah hit 200,000 sebulan, income bersih, bukan sale, bukan profit company, income individu, personal, duit masuk poket hari, setiap bulan berapa, awak akan upgrade benda ni guys. Apa benda yang awak upgrade? Okey, saya nak tanya. Siapa dekat sini yang teringin nak hantar anak dia pergi international school? Komen sikit. Education. Ada tak?
Yang teringin nak hantar, saya komen yang nombor ni minta maaf saya komen yang ni. Komen nombor 1. Ada tak? Yang teringin nak hantar anak dia dekat nombor 1 sekali. Dia nak upgrade education untuk anak dia. Mungkin dia nak sambung buat degree, sambung buat master, sambung buat PhD. Bagi dia, saya nak upgrade education. Saya ni SPM je tuan. Saya teringin tuan nak dapatkan degree. Walaupun saya tahu dapat degree ni bukan dapat kerja apa pun. Tapi saya ada mission. Saya nak balas dendam kegagalan lama saya. Mungkin ada kat sini Ataupun mungkin nak hadiahkan anak dia sekolah yang terbaik. Guys, saya tanya sikit berapa harga untuk international school sebulan? Siapa tahu kat sini? Education anak penting kan? Okay, berapa harga international school sebulan? Adakah awak tahu? Berapa roughly? Yang bagus-bagus Cuba komen sikit. 3,500. Balas dendam betul tu. 10K. Yelah berapa K? Sebulan. Bukan satu sem. Bukan satu term. Sebulan. Sebulan berapa ribu guys? Sebulan. 50,000. Agak-agak lah. Okay. Siapa nak saya share rate international school? Nak tak? Nak tak saya share berapakah standard rate international school? Nak? Komen nak sikit? Ni saya share lah. Saya adalah pengalaman sikit. Anak saya 3 orang. 3 perempuan. Saya share harga sebulan. International school terpecah kepada 3 level. Expensive, luxury, limited. Expensive, luxury, limited. Dia ada 3 kategori lah. Okay. Untuk kategori expensive, actually international school ni standard 2,000 sebulan. 2K sebulan. Tolong komen jap. 2K sebulan. Itu untuk international school. So maksudnya kalau awak nak hantar anak awak sekolah, standard 2K lah. 2K, 3K macam tu lah roughly 2K guys. Apa beza dia? Quality ada naik sikit. Daripada expensive ke luxury ni, dia ada quality, kenaikan lah. Contohnya cikgu seorang handle 20, 15 cikgu macam tu je. Okay, itu adalah level expensive. Dah start mahal dah tu. Next pula, kita ada international school. Oh, sorry. Saya salah. Standard luxury dengan standard expensive dengan luxury. Okay, standard 2,000. Sorry. Bau mop masjid punya lantai. Allahu Akbar. Thank you Banyak pahala tu. Standard 2,000 lah. International school mana awak pergi standard 2,000 lah. Okay, level expensive sebulan, tolong komen, 8,000. 8,000. 8,000. 2,000 standard guys Sorry, saya salah. 2,000 standard. Standard 2,000. International school mana awak pergi pun 2,000, 1,500 ke 2,000, 2,500 tu standard dah international school. Level yang kedua adalah expensive. Tolong tulis 8K. Expensive 8K. Expensive 8K sebulan. Dan level yang ketiga, yang paling tinggi dipanggil luxury. Luxury 20K sebulan. Luxury 20K sebulan. So awak nak hantar yang mana satu? Awak nak hantar harga standard. Saya ni kalau ada anak, ya Allah, saya nak hadiahkan anak saya sekolah yang terbaik. Saya nak bagi dia pergi at least standard international school yang berharga RM2,000. Ataupun, oh thank you, tolong pin Siti Raja Siti. Ataupun awak ada plan, saya teringin lah tuan, baru boleh baca komen sikit. Saya teringin lah tuan nak pergi international school yang level expensive ni, harga RM8,000 sebulan. Ataupun saya teringin nak hantar anak pergi level luxury, RM20,000 sebulan. Okay guys, saya menyimpang sikit lah. Kenapa nak hantar anak pergi sekolah mahal? Awak pernah terfikir tak? Adakah kualiti gila? Tak boleh pin? Oh okay, tak apa. Kenapa parent, kalau awak ada level luxury, sebab hari ni saya share dengan awak 3 level income. Level paling bawah sebenarnya adalah level survival, tak ada saving. Level kedua, level standard, awak dah start ada saving tapi hanya boleh maintain lifestyle sahaja. Level yang ketiga adalah level luxury. Awak dah boleh upgrade 2 lifestyle. Tapi kenapa parent hantar anak dekat sekolah international? Circle. Yes, tepat sekali. Tolong komen, jawapan dia adalah future circle anak. Future circle anak. Future. Bukan sekarang. Sekarang dia tak nampak lagi circle tu kita tengah invest. Tapi nanti bila dia dah graduate, nanti bila dia dah bekerja, kawan-kawan dia adalah kawan-kawan anak-anak orang yang ada value.
anak orang-orang yang ada prinsip yang sama. So, bila kita pilih international school sebenarnya, awak tengah invest kepada future circle anak awak. Networking juga betul, tapi bukan sekarang. Networking lagi 10 tahun. So, anak awak susah nak miskin sebab kawan-kawan dia ni semua anak-anak orang kaya skema. Orang kaya ada dua tau guys, kena tahu Satu, orang kaya show off. Satu, orang kaya skema. Tolong komen jap. Orang kaya show off versus orang kaya skema. Ni awak kena faham. Kita dok tengok yang show off. Sebenarnya dua orang kaya ni. Apa beza dua-dua tu? Orang kaya skema. Itu pun level yang ketiga. Tolong save jap. Tu pin aware akustik. Ada dua tau sebenarnya anak orang kaya ni. Satu, anak orang kaya yang show off. Okey. Anak orang kaya yang show off, dia baru kaya. Komen jap. Baru kaya. Dan level kaya dia tu kaya entry level. Sebab tu dia show off. Dia mungkin baru kaya setahun dua. Dan level kaya dia pun actually tak kaya sangat. Sebab itulah dia nak show off. Tapi anak orang kaya skema, dia dah kaya lama. 10 tahun, 20 tahun. Dan dia punya level kaya dia tu sampai kaya sangat sampai takut. Takut orang tahu dia kaya. Tolong komen jap. Takut orang tahu dia kaya. Old money. Bukan old money lah, humble money. Cukup komen. Okay, awak kena faham tau. Takut orang tahu dia kaya. Yes. Amin, tolong komen yang tu. Tolong pin yang tu. Takut orang tahu dia kaya. Kenapa guys? Kenapa? Orang kaya skema ni, anak orang kaya yang nampak baik, skema, didikan mak ayah dia bagus. Dia sebenarnya takut orang tahu dia kaya. Kenapa? Kalau dia pakai brand-brand luxury pun, dia akan pakai brand luxury yang orang tak tahu. Luxury brand that only rich people know. Bukannya luxury brand that poor people know. Kenapa? Yes, security. Sebab keselamatan. Kalau lah orang tahu dia ni bapak dia billionaire, hampus. Keselamatan Ya, privacy betul. That's why lah bila kita yang kadang-kadang baru kaya ni, kita pun dah update dah kat SWOT-MAT bagi apa semua. Sedangkan anak orang kaya, sebab itulah kita jangan stigma sangat dengan anak orang kaya ni. Jangan awak ingat, bila awak hantar international school anak awak akan berkawan dengan anak-anak orang yang spoil, anak-anak orang yang dimanjakan, anak-anak orang yang tak hardworking. Tak, salah. Bila awak pergi dekat level yang lagi tinggi, sebenarnya anak orang kaya yang lagi kaya, dia skema. Dia skema sebenarnya. Dan didikan mak ayah dia tu sangat bagus sampai tahap dia takut nak cerita kekayaan. Siapa yang faham? Faham tak guys? Faham tak? Sebab tu kita jangan tengok yang di social media tu. Di social media tu adalah mungkin orang-orang kaya yang baru kaya, yang terpaksa show off. Sebab itu funnel dia nak tarik agent, tarik stokis, maybe. Sebab dia product owner. Tapi kalau awak jumpa anak orang kaya yang tak keluar SWOT-MAT, macam anak Alif Syukri, kurang sikit lah bagi saya. Dia orang kaya yang takut orang tahu dia kaya ni, dia tak nampak kat social media. Orang pun tak tahu anak dia siapa. Dia macam tu Waalaikumsalam. Okay. So, kita dah settle level education. Guys, tolong komen jap 5 tadi. Siapa yang boleh tolong komen 5? Saya nak pin sekali lagi. Education, donation, hobi, PA, maid dengan PA. Ni. Thank you. Okay. Alright. So guys, saya nak share tentang 5 lifestyle optional. Student saya mostly orang kaya. Jarang dengar dia orang bragging. Betul. Tak tahu nak brag apa. Nama bapak semua ada sport car. Kau nak brag apa? Lagi kau brag, lagi kelakar. So, lifestyle yang pertama, yang optional, kita panggil sebagai lifestyle education. Yang kedua, donation. Siapa kat sini nak hantar mak dia pergi umrah? Ada tak? Ada tak yang teringin bila awak kaya berjaya, awak nak hantar mak ayah awak pergi umrah balik hari? Tak adalah. Nak pergi haji. Ada tak? Yang nak sponsor satu family dia. Kalau boleh tuan, kalau saya betul-betul berjaya, saya nak bantu adik-beradik saya. Setiap orang saya nak hantar pergi umrah. Umrah bukan umrah basic. Umrah premium yang terbaik. Itulah nama dia donation. Bukan donation orang luar. Kita nak tolong family kita sendiri. Yes. Nombor 2 ni, nombor 3 hobi. Ada tak kat sini yang nak upgrade hobi dia? Suka memancing ke? Ada tak kat sini? Suka memancing ke? Awak nak buat hobi yang awak tak dapat nak buat sebelum ni. Macam saya, antara hobi saya main snowboard.
Jadi saya nak kena pergi Japan banyak kali. So saya nak pastikan saya cukup kaya, at least lah paling-paling busuk saya boleh pergi Japan tu, lepak dekat snow resort kat sana. Itu paling busuk lah. Dari memancing ke golf. Sebab saya tak ada hobi sangat sebenarnya. Tapi paling-paling kalau nak kata pun saya teringin nak main snowboard lah. Sebab waktu saya study dekat Japan dulu, kita memang main snowboard. Okay, hobi. Betul tak? Okay, next. Mate. Okay guys, saya nak tanya. Siapa yang rasa dia perlukan mate sekarang? Komen nombor 1. Siapa yang rasa dia benci mate ataupun dia tak akan perlukan mate? Komen kosong. Akan datang. Bila awak dah kahwin nanti, awak ada anak, siapa yang rasa dia tak kena ada mate? Komen kosong. Siapa yang rasa dia memang perlukan mate? Cepat atau lambat? Komen nombor 1 jap. Kita nak ambil survey lah, ambil kehadiran. Kosong. Tak apa, mengaku je. Siapa yang rasa dia tak kena ada mate lah? Saya rasa, tuan, pemalas sangat lah saya ni tuan nak ada mate. Rumah saya kecil je. Mak saya kata, kalau ada mate ni, ya Allah, kau ni buat apa kat rumah? Ada tak? Morning. Tuan Syauki, apa khabar? Sihat nampak So, sebenarnya mate ni optional ke wajib? Saya tanya awak. Kalau awak betul-betul berjaya dan kaya, ada orang gaji ni guys, optional ke wajib? Cuba komen. Ada orang gaji ni optional ke wajib sebenarnya? Okay, admin, nanti saya minta admin pin banyak kali sebab saya nak explain pasal benda lah ni. Admin tolong, habis je 60 second, admin pin sekali lagi. Admin tolong Okay. Sebab saya takut kawan-kawan kita terlepas. Saya sekarang ni tengah cerita tentang 5 lifestyle optional yang awak boleh upgrade. Tadi kita dah pergi 5 lifestyle wajib. Sekarang kita pergi 5 lifestyle optional. Bermula dengan lifestyle optional pertama, education, donation, hobby, mate, personal assistant. Wajib, yes. Jawapan dia sebenarnya wajib. Ada yang kata ni, tuan, rumah besar perlu, rumah kecil tak payah. Okey. Rumah besar perlu, rumah kecil tak payah. Saya nak tanya awak. Bila kita hire maid, setuju tak ini hadiah terbaik untuk isteri? Setuju tak setuju? Bila kita hire maid, ini sebenarnya hadiah terbaik untuk isteri kita. Menyebabkan I tak perlu maid. Okey, tak apa. Jom kita debat. Babe kata, I tak perlu maid, jaga sendiri. Babe, bila awak tak ada maid, babe, suami awak balik, awak marah dia tak, babe? Jujurlah perempuan, tolong hadirkan diri anda. Bila awak tak ada maid, awak penat cuci rumah, angkat tong sampah, sental toilet, macam-macam awak buat. Bila suami balik, ingat tak penat ke jaga rumah? Tu tolong angkat sampah. Weh, jadi dinosaur tak adalah. Garang. Emosi terganggu betul. Sebab itulah saya tahu wanita-wanita banyak yang tak nak ada maid. Dia rasa tak ada privacy. Betul tak? Kan? Ada orang ketiga lah apalah. Tapi sebenarnya maid ni wajib. Dia adalah hadiah untuk awak. Nanti bila awak dah ada maid, langkah kecil nak ke depan, ada maid langkah besar, boleh fikir benda lain, betul. Mental health, sebenarnya macam ni, saya faham. Perempuan akan cakap, tuan, saya tak nak ada maid, tuan. Nanti ada orang ketiga. Guys, saya share lah, saya ada 2 maid kat rumah. Saya ada 2 orang gaji. So, bila saya ada maid kat rumah, kehidupan saya jadi tenang. Saya balik rumah, bayangkan semua dah settle. Saya boleh bawa wife saya keluar. Best tak best? Kalau kita boleh bawa wife kita pergi solat tarawih. Best tak? Best? Kalau kita boleh bawa wife kita pergi solat subuh bersama-sama, best tak best? Kalau kita boleh bawa wife kita pergi main gym sama-sama, best tak best, guys? Sebab tu, maid ni wajib. Maid saya selalu lari. Betul ke maid awak lari? Maid saya tak lari pun. Tak tahu lah kadang-kadang kita kena tengok balik. Bahaya dulu saya kecil dibawa maid diam-diam keluar. Alamak babe, tak apalah Tengok macam mana Kena berdamai dengan masa silam aku Tapi tak apalah guys, itu maid. Okay, next. Pergi pada personal assistant. Okay, PA. Itu sajalah, tak apalah. Kita cuba, Wallahualam Tapi pendapat saya peribadi, bagi saya, pembantu rumah adalah wajib sebenarnya. Kalau awak ada duit. Kalau tak ada duit, tak payahlah. Tapi kalau ada duit, wajib sebab hadiah terbaik untuk wife kita. Hadiah terbaik untuk anak kita. Okay, next. PA. PA ni wajib ke optional guys? Apa pendapat awak? Bila awak betul-betul kaya, adakah nanti one day awak nak ada PA awak sendiri? PA yang boleh tolong hantar anak awak pergi sekolah. PA yang boleh tolong belikan barang grocery. PA, saya ada PA ringan kerja. Ya, betul. Kalau kaya wajib. Nampak tu. Kalau kaya wajib, betul lah tu.
Bila kaya semua nak ada. Ada setengah benda, bila kaya, better jangan ada. Ada setengah benda tak perlu ada. Dia adalah distraction. Tapi, ini nasihat ke saya lah. Saya tak adalah berjaya sangat guys, minta maaf lah saya tak adalah berjaya sangat. Saya pun struggle juga macam awak. Tapi kalau saya boleh nasihat balik diri saya yang berumur 20 tahun, yang berumur 24 tahun, waktu saya struggle buat bisnes, saya akan cakap apa? Adib, satu hiring yang takkan pernah salah adalah hire PA. Guys, tolong komen ayat ni. Hire PA tak pernah salah. Hire PA tak pernah salah. Walaupun tak ada duit. Yes. Thank you. Hire PA tak pernah salah. Walaupun time tu awak tak ada duit. Ya, serius. Macam ni bayangkan bila awak go broke, awak tak ada duit, untuk awak bangkit balik, PA lah orang tulang belakang awak yang akan bantu awak. Walaupun tak ada duit, yes. Maksudnya duit awak tak banyak lah. Duit awak adalah 10,000 sebulan extra kan. Tak kaya sangat. Tapi awak invest pada PA. Di saat orang lain hire video editor, videographer, semua awak hire PA dulu. Awak settlekan masalah personal awak dulu. Berapa gaji PA? Siapa nak tahu gaji PA berapa standard? Komen nombor 1 jap. Siapa nak tahu? Sebab saya sekarang ni ada berapa PA? 1, 2, 3. Saya ada 3 PA. So based on pengalaman saya lah, 3 PA ya, 3. 1, 2, 3 lah, 3 orang. Seorang uruskan anak, seorang uruskan office, seorang uruskan bisnes. Gaji minimum PA 3,000 ke atas. Gila kaya tuan, mana ada kaya. Saya struggle macam awak, sama je. Tantah saya lagi struggle pada awak. Mana awak tahu? Tantah awak lagi kaya daripada saya. Wife saya full time housewife. Dia tak kerja. Tolong komen guys. 3,000 minimum. 3,000. Awak boleh hire lah level 2,000, 2,500. Tapi bagi saya PA ni, dia buat semua tau. PA beli barang grocery, PA tolong beli spender saya. Pun ada juga. PA beli kasut. PA drive kereta. PA 5K boleh lah kalau ada duit. Tapi bagi saya 3K okey dah. Lepas tu awak buat OT lah. Awak buat OT. 3K minimum. Ada diskaun ke kat BBO? Ada. Kejap lagi saya buka. Okey. So macam guys. Siapa yang terbuka minda sikit? Siapa yang terbuka minda sikit? Bila saya kata PA ni, admin tolong komen sekali lagi. Pin sekali lagi. Cita-cita saya pun nak ada PA untuk wife sebab kesian tengok dia penat hari buat kerja rumah. Betul. Untuk wife kita bagi maid. Untuk kita hadiah kita PA. Okey, komen jap. PA hadiah terbaik bos. PA hadiah terbaik bos. PA hadiah terbaik untuk bos. Kalau maid hadiah untuk wife, PA sebenarnya hadiah untuk kita. Sebab bila saya start ada PA, saya dah tak payah hantar anak saya pergi sekolah. Ni pagi ni pukul apa sekarang ni? Tadi anak saya pergi sekolah, PA saya hantar. Dia untuk diri kita sebenarnya PA ni. Yes, okay. So saya ulang tadi, gaji PA standard 3,000 ke atas minimum. Lepas tu PA ni dia kerja ikut jadual kita. PA abang tu lelaki ke perempuan? 3 perempuan. Sebab anak saya 3 perempuan. Macam mana guys? Kalau awak jadi wife saya kan? Kalau lah which is takkan impossible lah. Awak jealous tak saya ada PA 3 perempuan? Kan? Ini masalah stigma masyarakat. Apa ni? Keluar dengan perempuan. Mana ada? Driver lelaki. Sebab itulah susah sebenarnya bila awak nak grow lagi besar, mindset awak kena grow dulu. Mindset awak kena grow. Kalau awak ada stigma ala PA ni berskandal dengan bos betul tak? Biasa tak kita dengar cerita PA berskandal dengan bos? Pernah tak? Awak dengar tahu kan? Itu stigma masyarakat kita. Sebab tu dia takut nak ada PA. Bagi dia, PA tak boleh. Nanti PA berskandal dengan bos. Lelaki ni kalau nak curang, dia dah lama curang lah. Betul tak? Setuju tak setuju lelaki? Cahadakan diri awak. Awak kalau nak curang, kalau tak nak setia, dah lama lah awak tak setia. Tak payah tunggu dengan PA lah. Kita dengan PA ni nak buat kerja je. Kan? Sebab tu, bila awak educate semua orang dan awak pun berprinsip, awak ada misi yang lagi besar,
daripada nak berskandal dengan PA lah, bagai apa semua ni. Kalau nak berskandal, orang dah skandal lama lah. Kalau nak curang, orang dah curang lama lah. Tak payah tunggulah dengan PA, apa jadahnya. Dah lah kena bayar gaji 3 bulan. Bapak mahal gila skandal tu, 3 bulan nak kena bayar. PA semua tak cantik. Suka hati lah, macam-macam lah cara lah Macam mana nak educate wife? Kena communicate lah. Wallahualam Tapi sebab tu, kita sebenarnya guys, tak ada masalah bisnes sangat. Kita ada masalah personal. Rupanya, bila saya tengok business owner yang tak grow, rupanya dia bukan ada masalah bisnes. Mindset yang tak grow. Setuju tak setuju? Mindset yang tak grow. Setuju tak? Sebenarnya mindset dia yang stuck. Nak ada PA, oh tak boleh. PA nanti berskandal. Nak ada maid, oh tak boleh. Nanti maid tak ada privacy. Dah habis tu macam mana kau nak grow? Macam mana kau nak capai impian kau? Macam mana kau nak jadi kaya? Macam mana kau nak hadiahkan umrah, haji untuk semua adik-adik kau? Kau terpaksa grow mindset kau. Kau terpaksa jaga batas. Kau terpaksa ada disiplin. Dah pula dah. Cik PA lelaki. Anak saya tiga perempuan. So, bila anak saya tiga perempuan, saya terpaksalah cari 3 PA perempuan. Faham tak guys? Faham tak kenapa saya ambil PA tiga perempuan? Kalau anak saya lelaki, saya ambil dah PA lelaki. Tapi sebab anak saya tiga perempuan, lag. Okey tak? Hello. Lag ke guys? Tuan, saya nak buka kedai franchise. Alamak. Topik saya pagi ni pasal gaji. Boleh Okey. Bismillah. Okey tak lag Alright. So kita recap balik. Dah okey sikit. Okey, minta maaf saya dekat tempat luar ni. So kita recap balik Saya pada pagi ni saya tengah share tentang 3 level income. 3 level income. Income level pertama dipanggil sebagai survival income, tiada saving. Income level yang kedua dipanggil sebagai standard income, ada saving. Nampak Survival ni tak ada saving, standard ada saving. Income level yang paling tinggi dipanggil sebagai luxury income. Luxury income awak boleh upgrade 2 lifestyle. Okey, admin tolong pin. Okey, saya nak tanya awak. Di dalam 5 lifestyle optional awak ni, mana satu yang awak nak upgrade dulu kalau Allah makbulkan doa awak, awak jadi kaya? Yang mana satu? Yang mana satu? Education ke, donation ke, hobby mate ke, personal assistant? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? Pin kena tendang. Oh, okey. Udah ada limit pin Oh, dia tak boleh pin banyak kali dah Baru saya tahu. 4. Pilih 2 guys, pilih 2. Saya tak boleh nak pin dah. PA untuk grow. Oh, awak nak PA dulu. Okey, awak nak mate 3 dan 5. Okey, awak nak invest pada hobi. Donation. Okey, nampak kan? Sedekah. Okey, bagus. So sekarang ni awak kena tahu. Adakah awak boleh capai semua lifestyle ni? Jawapan dia tak boleh. Awak takkan boleh capai semua lifestyle ni. Awak kena buat satu benda yang dipanggil sebagai, tolong komen seorang, delay gratification. Delay gratification. Delay gratification. Saya nak PA untuk akses kerja dan senang kita makin grow. Betul. Saya yang uruskan jadual saya, PA saya. Sebab tu saya ada jadual setiap hari. Saya ada 5 bisnes kan. Nak buat macam mana guys? Siapa suruh cek pasal? Siapa suruh orang 5 bisnes? Dah pada muka kau. Nak kena manage hidup kau betul-betul. So saya ada 5 bisnes berbeza. Saya ada 2 company travel dekat Japan. 1 company car rental dekat Japan juga. License di Japan. Kita operate di Japan lah. Dan saya ada 1 company jual kereta, delay Alphard Fire. Yes, delay gratification. Okay. Apa maksud delay gratification? Delay gratification adalah maksud awak kena delaykan reward kepada awak. Awak kena clear, ada certain benda yang awak boleh dapat terus, ada certain benda yang awak kena delaykan dulu. Dan benda-benda yang awak nak delay ni biasanya adalah benda yang tak penting. Okay, contohnya, kita ulang balik tadi. Okay, saya share dekat, siapa nak SS? Siapa nak screenshot? Ada tak kat sini yang nak SS? Saya ada nota sebenarnya. Ada tak yang nak SS? Saya share dekat awak. Awak boleh SS. Ada tak kat sini yang nak SS? Komen nak sikit jap. Kalau nak, saya bagi awak SS. Saya punya nota ni. Sebab saya takut awak tak faham. Niat saya setiap kali saya live ni, saya nak pastikan awak betul-betul faham.
Ikutlah beli ke tak apa. Tapi awak betul-betul faham. Okay, sekejap saya cari dulu. Tunggu jap. Saya cari dulu saya punya nota ni. Saya nak bagi awak SS. Partnership ikut. Partnership. Modal, working capital. Okay. Alhamdulillah guys. Saya dah jumpa dah. Ini yang saya cari tadi. Aduh, baru jumpa. Okay. Ini. Guys. Tolong SS Lepas tu saya nak explain. Lepas tu saya nak kena end live saya dah. Saya live tak lama. Okay, nampak tu? Nampak? Inilah yang saya maksudkan tadi. Nampak tak? Kita ada 3 level income. Level income yang pertama dipanggil sebagai level survival. Bawah sekali tu nampak. Level survival ni dia tiada saving. Awak kena cut semua perbelanjaan. Semua. Kadang-kadang terpaksa tak ada insurans. Nafkah pun kena potong. Sampai tiada saving. Level yang seterusnya. Okay. Saya pegang macam ni. Macam mana saya nak pegang? Macam ni ikut. Sekejap. Saya tegakkan balik. Sekejap guys. Saya cuba. Saya nak explain takut tak faham. Macam ni. Okay. Nampak? Nampak tak? Boleh baca tak? Boleh baca tak? Okey tak macam ni? Macam ni boleh baca tak guys? Saya nak explain. Okay boleh Okay. Level yang pertama adalah level survival. Okay. Level survival ni dia tiada saving. Atas sikit. Macam ni. Boleh? Dekat sikit. Dekat dengan Farah. Macam ni boleh? Dekat lagi? Dekat lagi ke? Dekat lagi? Macam ni okey tak? Macam ni? Macam ni okey? Macam ni okey kan? Okey. So, pertama sekali, awak kena tahu yang awak kena tengok dulu level survival. Okey. Level survival ni guys. Tak selesa. Jauh pula. Jauh. Macam ni. Jeragat nampak bang? Lagi? Jauh lagi? Macam ni. Ni ada kawah. Macam mana? Dekat ke jauh sekarang ni? Tak selesa pula. Tadi kata selesa. Jerawat. Memanglah kita ada jerawat. Awak ingat saya ada jerawat ke? Sesama pula lah. Sesama lema lah kita. Dekatkan kamera lah Jauh buat kamera ni. Patutlah. Kamera jauh sangat. Okay. So, kita tengok yang ni. Allahu Akbar. Susah pula macam ni. Susah pula macam ni Okay. First kali adalah level survival. Atas sikit. Okay. Level survival ni dia tak ada saving. Nampak tak ada saving. Level seterusnya level standard. Standard ada saving. Ni yang saya kata tadi. Standard ni dia ada saving guys. Saving kena ada. Tapi minimum. Lepas tu, level luxury, level upgrade lifestyle. Dan kebiasaannya awak boleh upgrade 2 lifestyle je. Dan ini adalah level 5 ni. Nampak? 5 ni. Ni 5. Satu pertama adalah common lifestyle yang orang akan upgrade. Food, shopping, car, house, travel. Nombor 2 adalah education, hobby, maid dan personal assistant. Okay. Kalau awak kena pilih antara 10 ni, pilih 2 jap. Saya nak tengok. Tolong komen betul-betul. Apa? Food dan education contohnya. Shopping dan hobby contohnya. Cuba komen jap. Yang ni dalam BBO ada. Dalam BBO. Jadi saya buka offer untuk BBO Awak nak yang mana satu guys? Pilih 2. Dia tak boleh pilih satu, pilih 2. Sebab biasanya bila awak dah capai level luxury, awak boleh upgrade 2. Travel dan apa? House dan apa? PA dan apa? Baru sedar, saya standard je. Yes, betul. Baru sedar nampak House dan donation. Travel dan hobby. Education dan PA. Maid dan house. Macam. Best tak? Siapa yang best bila tahu benda ni? Siapa yang rasa excited lagi nak tambahkan income? Siapa yang bila tahu benda ni, dia dah tak takut kaya? Ada tak kat sini? Yang bila awak tahu ilmu yang saya share pada pagi ni, awak dah tak takut kaya, awak rasa saya wajib kaya. Orang Islam wajib kaya. Ada tak kat sini? Yang semangat dia naik sikit. Kan? Sebab saya perasan guys, kita ni kadang-kadang takut kaya. Setuju tak? Takut nak kaya. Nak kaya pun takut. Dia kata apa? Kaya ni jahat. Orang kaya ni banyak menipu. Kan? Kita wajib kaya guys. That's why saya share benda lah ni kat awak. Untuk awak belajar cara macam mana nak design hidup awak. 3 level income. Level survival, standard, luxury. Okay. Sekarang ni saya nak awak mengaku. Awak sekarang ni dekat level mana? Cuba komen sikit. Awak dekat level survival ke, standard ke, luxury? Awak yang mana satu? Sekarang ni lah. Jujur je lah guys. Tak apa, jujur je. Survival ke, standard ke, luxury?
Kau awak tengah survive. Kalau survive pun tak apa, komen je survival. Tak salah pun mengaku. Siapa lagi nak tolong kita selain kita sendiri? Survival, I see, tak apa. Saya doakan awak keluar secepat mungkin. Survival, tak apa. Waktu survival ni lah, awak jadi orang berbeza. Bawah survival, ush. Maksudnya betul, alam barzah ke macam tu? Standard, Alhamdulillah. Ada tak kat sini yang rasa diri dia dah masuk level luxury? Ada tak? Komen sikit jap. Siapa yang rasa dia sekarang ni berada pada paras luxury? Bawah survival, astagfirullahalazim. Asnaf, alamak. Asnaf pun ada. Saya tak tulis pula label asnaf kat sini. Zaman survival. Okay. So, that's why lah. Saya sebenarnya ada satu panduan lah yang saya nak share kepada awak. Okay, saya nak kena end live saya dah. Guys, siapa dekat sini yang nak belajar dengan saya cara nak grow business? Ada tak kat sini? Ada tak kat sini yang nak belajar dengan saya cara nak grow business? Komen nombor 1. Ada tak kat sini? Sebab saya dah buat lebih 40 business berbeza. Saya dah hire lebih 400 orang staff. Saya dah interview lebih 1000 orang. Sepanjang 14 tahun pengalaman saya buat business. Dan daripada semua bisnes saya melingkup gagal, berjaya, gagal, berjaya, gagal. 40 bisnes. Sampai kat saya pun rasa macam bodohnya aku ni. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni saya ada 5 bisnes. Ya, saya ada 5 bisnes, saya share dengan awak sebelum saya buka offer. Sebab saya tak ada buat kelas, tak ada buat seminar, tak ada buat personal coaching. Tapi saya ada special offer untuk awak kalau awak nak belajar. Okay, saya share dulu apa bisnes yang saya buat. Ada 5 bisnes yang saya buat. Bisnes pertama, saya buat bisnes company travel. Dah 11 tahun dah dekat Japan. Bisnes kedua pun company travel juga dekat Japan. Bisnes yang ketiga, car rental dekat Japan juga. Sebab saya study di Japan, di bawah mechanical engineering, product design, di bawah MARA. Full scholarship, Alhamdulillah, terima kasih MARA. Fully sponsored saya ke Japan. Bisnes yang saya keempat adalah car rental. Dan kelima, saya buat training lah juga. Jadi saya ni adalah trainer part-time. Trainer part-time. Dan saya harap awak yang join live saya ni dapat sesuatu. Siapa yang join live saya dapat sesuatu? Ada tak kat sini yang ada aha moment? Komen sikit. Patutlah tuan pandai dari studinya bijak. Tak adalah. Mana ada? Saya biasa-biasa je. Saya rasa kita ni bukan pandai. Kita lebih pada hardworking. Ada tak ada yang aha moment sikit kan? Bila awak dengar saya penjelasan saya tadi tu, sebenarnya datang daripada pengalaman sendiri. Yang saya share dengan awak ni, bendalah ni semua, boleh SS, boleh SS sekarang. Yang saya share dengan awak ni sebenarnya adalah salah satu daripada modul yang ada. Siapa yang nak belajar semua ni? Ada tak yang nak belajar? Semua ni. Ni, saya sebenarnya modul yang awak tengah tengok ni, ini adalah The Art of Partnership. Apa bidang tuan? Saya Mechanical Engineering. Yes, saya MJHP. Minasan konnichiwa, kyokara happyo owarete hajimete yoroshiku onegai shimasu. Abseru yaritai kedo, hontou ni sumimasen deshita. Kyokara kore shiteru? The Art of Partnership. The Art of Partnership. Kane. Okay. The Art of Partnership ni kat sini lah sebenarnya saya kongsikan dengan awak. Partnership journey, cara berpartner. Sumimasen, welcome to Japan. Okay. So yang awak belajar tadi tu, korang tahu tak? Yang korang belajar tadi tu sebenarnya adalah chapter yang ke... Sekejap kita tengok Ni. Siapa nak belajar ni? Semua ni. Saya bagi teaser kat awak. Ini slide yang saya dah sediakan kalau awak nak belajar cara macam mana nak berpartner. Saya ada sediakan benda lah ni siap dengan explanation. Yang awak belajar tadi tu sebenarnya dekat sini. Cara nak ambil gaji dan juga dividen. Okay, yang awak belajar tadi sebenarnya cara nak ambil gaji dan juga dividen. Ini saya ada kongsikan. Okay guys, saya ada sediakan satu panduan. Abang sekarang sebagai freelance, dapat PDF ke? Tak, lebih bagus daripada PDF. Saya bagi awak video tutorial. Okay, guys. Awak boleh tengok dekat link bio. Okay, saya nak masukkan offer. By the way, saya share dulu apa yang saya ada sediakan. Sebab saya nak bantu awak dengan harga murah-murah je. Okay, tengok ni. Awak tekan dekat link bio. Okay, kalau awak tekan dekat link bio, ada panduan yang atas kali ni, BBO. Yang ni saya akan buka offer pada pagi ni. Yang kedua ni, SCC, saya tak buka offer lah. Okay, saya buka offer untuk BBO sahaja. Okay, awak tekan dekat BBO, kena bayar betul, of course, kena bayar. Ilmu free orang tak gai. Yang berbayar ni juga yang di-commit. So, saya nak awak commit dengan minimum payment. Okay, tengok guys. Berapakah harga yang saya terpaksa berikan kepada awak, yuran kebijaksanaan awak sebelum cukai kebodohan datang memanggil. Okay, yuran kebijaksanaan awak tekan dekat link bio sebenarnya. Saya ada sediakan satu panduan, nama dia BBO. Panduan ni adalah video tutorial. Tengok ni. Video tutorial. Idea bisnes sesuai dengan kita? Yes, ada. Video tutorial ni saya sediakan semua sekali step by step. Tengok. Cara daripada awak nak jadi solopreneur kepada entrepreneur.
Complete guide tanpa upsell. Maksudnya ini je panduan yang ada. Cukai kebodohan tu real, betul. Sebab yuran kebijaksanaan biasa murah. Cukai kebodohan mahal dan dia makan modal. Okay, first kali saya ajar awak cara nak buat net profit secepat mungkin daripada brand zero. Okay, maksudnya daripada brand awak kosong, macam mana awak nak buat profit 30,000? Saya nak tanya guys, mana yang penting? Profit ke sale? Mana yang penting? Profit ke sale? Adakah awak patut buat profit ataupun patut buat sale? Mana satu yang kita kena kira setiap bulan? Profit. Betul kan? Bukan sale. Siapa komen sale, saya minta maaf. Salah. Jawapan dia adalah profit. Sebab tu jangan kira sale, kira profit. Saya nak ajar awak macam mana nak buat profit 30,000 sebulan. Kalau awak buat sale 1 juta sekalipun tapi tak ada profit, melingkup juga bisnes, tak guna juga. So, sale adalah fantasi, profit adalah reality. Saya ajar awak macam mana nak buat brand daripada kosong, brand positioning, nak buat harga yang betul sebab banyak orang salah dekat pricing. Harga murah sangat, harga tak ada margin. Lepas tu saya ajar awak cara nak buat kos operasi awak. OPEX, operational expenses. Saya ajar awak cara nak pilih funnel yang betul, cara nak buat free traffic dan cara nak run traffic kepada paid. Maksudnya convert daripada free traffic, convert jadi ads. Dan ini adalah cara nak brand awak daripada kosong profit 30k. Siapa yang rasa dia perlukan modul pertama ni? Komen nombor 1. Tuan ajar sampai dapat 30k ke? Betul, saya ajar awak. Siapa nak modul ni? Komen nombor 1 jap. Sebab saya dah buat sale lebih 100,000 sepantas 3 bulan, lebih 15 company. Lebih 15 company. Bukan 1, bukan 2, lebih 15 company. Yang mana daripada sale saya kosong, dalam masa 3 bulan saja sale naik sampai profit kita boleh dapat sampai up to 30k. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua, saya ada sediakan pula untuk bisnes apa? Untuk apa-apa sahaja bisnes. Sebab ini adalah panduan general. Awak boleh gunakan, apply konsep ni kepada mana-mana bisnes. Yang kedua pula, saya sediakan modul untuk awak hire staff. Siapa yang nak hire part-timer? Ada tak? Yang nak hire part-timer, video editor, live host, saya ada sediakan. Siapa patut awak hire dulu? Lubuk nak cari staff, lubuk percuma, lubuk berbayar pun ada. Saya ada sediakan juga cara macam mana nak filter staff awak. Interview, macam mana awak nak text interview, call interview dan juga buat office interview. Ini saya share. Sebab saya guys dah hire 400 orang staff. Awak kena bayangkan. Saya bila hire staff, saya tak guna HR. Saya sendiri yang interview. Sebab saya tahu interview orang yang betul dah solve 70% problem. Yes. So, awak tengok kat sini. Saya share dengan awak macam mana blueprint saya dah hire lebih 400 orang. Cara nak develop pun boleh. Ni, orientasi, closer, marketer, content creator pun ada. Cara nak orientasi, level keikhlasan dan yang ni guys. Ini paling penting sekali. Commission team kita. Macam mana kita nak set commission? Sebab awak kena tahu tau, motivasi akan basi. Logik commission kekal abadi. Kalau awak bagi motivasi, awak akan penat. Hari Jumaat hari ni nak kena bagi motivasi. Assalamualaikum. Sempena Jumaat hari ni kita nak menaikkan sale kita untuk membantu ummah. Penat. Tapi kalau awak bagi logic commission, dia kekal abadi. Motivasi awak akan penat. Motivasi dia akan basi. Logic commission kekal abadi. Siapa yang rasa dia perlukan yang ni, chapter modul yang kedua. Komen nombor 2 jap. Real, yes. Komen nombor 2. Siapa perlukan modul yang kedua ni? Modul yang kedua ni untuk dia design team yang dia nak. Team yang awak boleh tinggalkan. Macam saya sekarang ni masuk office seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali sahaja. Sebab team kita dah bergerak sendiri sebab dia tak perlukan motivasi. Kita bagi dia logic commission, kekal abadi. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, saya ada sediakan cara berpartner. Yang ni yang awak belajar tadi. Siapa nak habiskan ilmu tadi? Ada tak? Yang nak habiskan ilmu tadi. Nak tahu ni, level gaji, standard luxury, apa semua ni, dividen. Ada tak? Komen nombor 3. Yang ni adalah panduan yang ketiga. Saya ajar terus. Sebab awak kena tahu, partnership ni guys, sebenarnya wajib. Kalau awak nak grow business lebih 10 juta. Sebab nak laju gerak seorang. Nak jauh gerak bersama. Nak jauh kena gerak sama-sama. Awak boleh gerak laju. Betul. Tapi awak akan melingkup. Awak akan self-sabotage diri awak sendiri. Sebab awak tak ada sparring partner. Bayar dapat semua access sekali. Yes. All in one. Semua sekali ni saya bagi awak. Yang last sekali. Cara uruskan duit. Siapa nak uruskan cash flow dia? Komen nombor 4. Siapa nak belajar pengurusan duit yang betul? Saya share dengan awak teknik 5 bank account ataupun teknik 3 bank account ataupun teknik 1 bank account. Saya share kenapa awak kena ada operating account, tax account, emergency account, FIA, future investment account dan juga dividend account. Saya share macam mana awak nak buat bookkeeping yang betul. Bookkeeping ni guys adalah apa? Rekod kewangan
yang dipanggil sebagai cara paling pemalas. Komen sikit. Auto bookkeeping. Komen guys. Auto bookkeeping. Auto bookkeeping. Auto bookkeeping ni saya share macam mana cara awak nak record duit dengan cara paling pemalas. Auto bookkeeping. Bookkeeping berlaku secara auto dah. Dan inilah dia. 4 benda. Siapa yang nak 4 ni? Okay. Saya nak buka offer ni guys. Harga ke-4 ni adalah RM150. Cara nak buat net profit daripada brand kosong sampai profit RM30,000. Cara nak buat 8 step hiring. Kalau awak ada part timer boleh, full time boleh, awak agent ke, awak stokis ke, awak freelancer ke pun boleh. Sebab ini cara untuk awak grow daripada solopreneur kepada entrepreneur. Cara berpartner ada, cara nak urus cash flow pun ada. Okey, siapa nak saya potong harga ni kepada harga RM100 sahaja, komen nombor 1. Komen nombor 1 hadirkan diri anda. Kalau cukup 20 orang, saya buka 20. Saya limited guys sebenarnya. Saya boleh potong harga ni kepada RM100 tapi 20 orang sahaja. Kalau katakanlah waktu saya live ni tak dapat sambutan. Katakanlah yang komen nombor 1, kejap lagi admin akan kira. Kalau yang komen nombor 1, hanya 5 orang je kita buka 5 stok. Hanya 7 orang je kita buka 7 stok. Tapi kalau betul, tolong hadirkan jap. Admin nak kira sekarang. Kalau betul awak hadirkan diri awak, komen nombor 1, kalau awak betul nak saya buka harga ni RM100 sahaja. Yuran kepintaran awak. Sebelum cukai kebodohan RM10,000 datang memanggil. Sebelum cukai kebodohan RM100,000, jam tersalah buat bisnes, datang memanggil, tolong komen. Bismillahirrahmanirrahim. Admin kira sekarang. Admin kira sekarang berapa ramai yang komen nombor 1. Kalau cukup 20 orang ke atas, kita buka 20. Tolong komen sekarang guys. Kalau tak cukup 20 orang, katalah 5 orang, kita buka 5 je. Komen. Sekarang, saya kira sampai 10 tolong komen. 5, komen. 1, komen 1. Komen 1. 5, 4, komen sekarang. Hadirkan. 3, 2, komen 3, 2, 1. Okey admin. Admin kira admin. Berapa ramai sebenarnya yang komen nombor 1? Ada sambutan ke kita pagi ni? Sesama lema-lema pula dah. Ke tak ada sambutan? Kalau tak ada sambutan, kita buka 23 orang. Jadi berapa banyak kita nak buka admin? Kita buka 20 stok boleh admin Maksimum. Kena buka sikit je admin. Apa pendapat admin? Ini dalam bentuk video tutorial Awak boleh beli. Buka full. Okey cantik. Admin kata buka full. Okey guys, standby. Kita akan buka 20 stok penuh. Kalau sold out, saya minta maaf. Kalau sold out ni, sold out, saya minta maaf. Okey? Awak tekan link bio sekarang. Bila awak tekan link bio, awak akan nampak BBO. Saya kira sampai 10. Bila saya kira sampai 10, awak kena rebut laju-laju. Jangan beli yang bawah Bawah tak ada offer Yang kita buka offer ni yang atas. Bawah boleh juga tapi nanti baru beli. Beli yang atas ni dulu. Okey. Beli yang atas ni, ini adalah panduan untuk business owner macam awak tersakiti nak grow daripada solopreneur kepada entrepreneur. Standby guys. Bila saya kata 10, dekat bawah ni, harga dia akan dipotong jadi RM100 sahaja. Standby. Dalam kiraan 10, standby untuk refresh. Standby. Dalam kiraan 10, standby. Standby. Tekan link bio sekarang. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6. Standby nak refresh. 5. Standby nak refresh. 4, 3, 2, 1. Refresh sekarang guys. Kita masukkan 20 stok saja. 20 stok saja. Refresh sekarang kita masukkan 20 stok saja. Admin dah masukkan. Siapa cepat dia dapat? Saya minta maaf. Siapa cepat dia dapat 20 stok sahaja. Yang bawah tu berapa? Harga RM150. Saya dah beli dah. Terbaik guys. Siapa yang nak beli tekan link bio sekarang. Isi sekarang form info awak. Dapatkan panduan hari Jumaat ni. Modalkan RM100 ni. Doakan ya Allah. Aku modalkan RM100 ini. Mudah-mudahan dengan panduan yang murah ni. Boleh naikkan sale awak bukannya RM10,000. Tantah RM100,000. Saya tak minta RM10,000 tau guys. Saya tak minta awak bayar saya RM10,000 tau. Saya tak minta awak ambil personal coaching. Saya tak minta. Yang saya minta awak ada tak yuran keikhlasan. Modalkan beli. Wow. Dah masuk. Saya minta maaf siapa yang terlambat saya minta maaf tau. Siapa yang terlambat saya minta maaf. Stok tak banyak guys. Siapa yang terlambat saya minta maaf. Stok tak banyak. Tekan link bio. Ni tekan link bio. Pilih panduan yang atas. BBO. Habis stok. Bukan baru. Serius habis stok. Betul ke ni admin? Sekejap. Saya tengok guys. Habis stok guys. Habis. Sekejap. Sabar. Adik, semua dapat kan? Semua dapat kan? Sekejap, semua dapat kan? Ada yang tak dapat ke? Semua dapat kan? Tak sempat.
Lah, tadi kata 23 orang. Dan terbaik Hazman, terbaik. Masih 150, bukan BBO. Bukan yang bawah. BBO yang atas. Tak sempat. Okay, jap. Saya check balik berapa ramai yang berjaya buat payment. Sebab kadang-kadang ada yang fail. Okay. Jom kita kira jap. Kita kira sama-sama. Okay, kita kira sama-sama guys. Okay, tengok ni. Kita kira sama-sama. Ni saya dah agak dah. Ada yang fail payment. Tengok. Jom kita kira. Okay, kita kira sama-sama Satu orang fail payment, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Okay. Kita ada 5 orang fail payment ni menunggu ni fail. 6 orang, 7, ramai juga 8 orang fail payment. Okay guys, siapa yang nak ganti 8 orang ni? Komen nombor 8 jap. Ada tak yang nak tebus balik kawan kita yang fail? Komen nombor 8. Komen nombor 8. Saya ada 8 stok lagi saya boleh top up. Sebab ada 8 orang rupanya yang fail payment. Okay, ni last choice lah Sebab lepas habis live ni, awak kena beli dengan harga asal RM150. Okay, admin standby. Admin, cukup ke 8 orang admin? Kira jap. Kalau yang komen 8 ni 5 orang, kita buka 5 je admin. Allahu Akbar. So, semualah hujung-hujung ni. Ke admin rasa ada? Cukup main kat nombor 8. SCC tak ada ke? SCC tak ada. Dah beli macam mana nak access? Tekan dekat email awak. Check email awak, dapat tak? Komen nombor 8 guys. Admin nak kira 5, 4. Admin kira 3, 2, 1. Yes, check dalam email. Awak boleh access terus pagi ni. Instant Awak beli, check email, ada inbox, dapat terus URL untuk access. Jangan risau. Dia dalam bentuk apps Awak boleh install apps, web dan sebagainya. Admin rasa berapa ramai pagi ni yang kita nak buka? Sebab kita ada 8 stok yang kita boleh tebus. Tapi patutnya kita buka 8 ataupun kita buka 5 ataupun 3 je. Macam mana admin? 10 orang. Okay, cantik. Kita buka 8 guys. Kita buka 8. Okay, standby Bila saya kata refresh, 8 stok akan masuk. Bila saya kata refresh, 8 stok akan masuk. Dalam kiraan 10 standby. Peluang terakhir anda untuk belajar dengan saya dengan harga yang murah. Saya tak minta RM10,000 Saya tak minta awak datang KL jauh-jauh RM500 ke, tak minta. Saya minta ada tak yuran keikhlasan awak untuk invest pada diri awak sendiri RM100. Mudah-mudahan ini jadi asbab permulaan awak untuk ubah bisnes awak. Restructure balik tim awak. Hire team. Beranikan diri untuk maju ke depan dengan ilmu. Dalam kiraan 10 standby. 10, 9, 8 standby nak refresh 3, 2, 1. Admin masukkan last stock kita. Admin masukkan 8 stok. Habis ni kita akan tutup terus live kita. 8 stok dah masuk guys. Tekan link bio sekarang. Tekan link bio, pilih BBO. Harga dia RM100. 8 stok masuk. Siapa cepat dia dapat. Kalau sold out ni saya minta maaf Ini saya memang buka untuk awak yang betul-betul nak belajar. Saya buka 8 stok dengan harga special. Sebab harga asal dia adalah RM150. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kalau awak rasa saya adalah orang yang... Wish, takutnya. Setiap kali bunyi cing-cing-cing ni saya macam seram pula jadi. Dan payment. Yes, Alhamdulillah. Dan payment. Wah, murah. Terima kasih. Murah. Guys, siapa yang betul-betul excited pagi ni? Subscription untuk berapa bulan? 3 bulan guys. Tekan link rate, lepas tu dia suruh beli lagi. Tak ada. Tak payah, aman. Sekali je, tak apa aman. Awak DM admin kita. Takut tersalah tekan link. Dia sepatutnya terus boleh dapat akses. Okey tak? Mana link tu? Tekat link bio. Ada lagi 8 stok kan? Ada 8 stok lagi kan guys? Tak sempat? Jap, kenapa tak sempat? Dia ada apps nanti. Tak apa, jangan risau. Korang boleh tanya admin, kita sediakan sekelingan support. Bang, baru nak beli. Habis stok dah? Jap. Serius habis stok? Bukan bedah masukkan 8 ke tadi? Takkan habis, tak logik. Jap. Habis. Ya Allah. Thank you guys. Setiap kali nak bayar dia cakap ralat. Okey, alamak. Macam ni lah. Okey, admin masukkan stok asal admin. Saya minta maaf guys Habis stok. Allahu Akbar. Ya Allah. Tak ada rezeki lah kita bagi. Macam ni admin masukkan balik stok. Kita bagi dia harga asal. Okey, admin masukkan balik stok. Guys, tak apa. Macam ni. Walaupun awak tak sempat nak grab, awak masih lagi ada peluang untuk beli dengan harga asal. Okey, harga asal tak mahal pun sebenarnya. Harga asal hanyalah RM150 sahaja. Saya bagilah official offer sebab saya dah beli BBO sebelum ni. Itu kena tunggu live lain. SCC kena tunggu live lain. Saya hanya buka setiap kali live sahaja. Buat start subscription lepas beli atau lepas join tuan? Lepas beli nanti. Kalau awak nak sambung lepas 3 bulan boleh sambung. Tak ada masalah.
Harga sama je. Okay, stok asal dah masuk guys. Siapa yang nak beli yang tak sempat, malas nak rebut, malas nak tunggu, sebab kadang-kadang the more you delay, the more you pay. Kalau awak tengah semangat nak tengok dengan tim, tengok dengan partner, tekan je link bio. Doakan RM150 harga asal ni, yuran komitmen tambahan awak. Awak extra komitmen RM150. Tekan link Lepas beli terus terkeluar, email dapat confirmation tapi tak ada link. Tak apa. Awak DM kita, DM je kita dekat profile ni, kita akan bantu awak dapatkan akses. Jangan risau. Saya dah komen yang tuan nak tadi tapi tak dapat. Alamak. Santai, tak apa macam ni santai. Saya memang buka 20 yang terawal je santai. Macam ni santai. Awak boleh tekan dekat link bio, saya buka dengan harga asal RM150. Okay? Yang ni memang dia tak ada limit sangat lah. Limit dia 1,500 orang sahaja. Sebab guys, saya hanya jual kepada 3,000 usahawan sahaja. Adakah awak nak join saya sebagai antara 3,000 usahawan yang membeli panduan ni? Awak boleh tekan link bio. Sebab walaupun saya jual harga ni murah lah, tak adalah mahal bukanlah harga dia 500 ke 1,000 ke, saya jual 150 je. Tapi sebenarnya semua orang yang beli RM150 akan auto join saya punya membership yang saya akan buat nanti. Tolong komen nama dia BBC, Banyak Business Community. Apa beza BBO sebelum ni tuan? Awak akan sama je, awak akan dapat auto upgrade. Sebab BBO sebelum ni kita ada 1 panduan ke 2 panduan. Yang sekarang ni yang baru kita dah upgrade. BBC, yes, thank you. Awak dah dapat upgrade ke belum? Otak eksklusif. Free je. Free je. Upgrade free Jangan risau. Awak beli ni, awak akan dapat auto upgrade. Sebab sepanjang 3 bulan, kami akan terus buat modul dan pastikan modul semua updated. Okay, thank you santai. BBC ni sebenarnya adalah Banyak Business Community. Saya akan buat satu community. Community ni saya nak menggalakkan awak ada banyak bisnes. Macam saya juga. Sebab apa? Bila awak ada banyak bisnes, awak ada 4 income. First business dipanggil sebagai survival business, survival income. Second business, stable income. Third business, sustainable income. Business yang keempat, charitable income. Kerja gabungan pun boleh juga ke? Boleh, tak ada masalah. Ini bukan community apa pun. Community nak bagi support je, nak bagi semangat. Habis stok je, nak buat payment tak apa. Awak tekan je link bio, awak beli dengan harga RM150. Sebab stok sekarang ni tinggal 1,548. Dah almost separuh dah nak habis. Okay, so hanya dijual untuk 3,000 usahawan sahaja, RM150. Lepas habis stok ni, siapa yang nak beli dah tak boleh dah. Dia akan masuk waiting list. Okay, so kalau awak takut awak termasuk waiting list mungkin sebulan ke 2 bulan, awak tekan link bio, beli je dengan harga asal. Saya doakan awak beli dengan harga asal. Extra RM50 ni adalah extra komitmen awak. Okay, awak tekan je link bio. Tekan link bio, beli dengan harga RM150. Saya doakan awak tak payah rebut-rebut dah. Tak payah rebut-rebut, tak payah delay-delay. Tak dapat akses, tak apa. Contact admin kita. Kita akan bantu awak. Boleh DM kat akaun ni. Okay guys, saya meeting start pukul 9. Saya nak kena sambung buat kerja dah ni. Okay, itu saja untuk pagi ni. Saya ucapkan terima kasih. Kena berhenti kerja ke tuan? Tak ada, jangan berhenti kerja dulu. Kalau awak baru nak start bisnes, buat secara part time dulu. Nanti bila awak berhenti kerja terus, awak akan stres. Sebab bisnes ni terlampau tough. Bila emosi awak tak stabil, awak akan stres nanti. So bagi saya, awak nak buat bisnes ni kena berfasa. Mula-mula part time, full time, lepas tu baru awak hire orang. Okay? So itu saja guys untuk pagi ni. Saya nak kena sambung balik buat kerja saya pada pagi ni. Jadi insyaAllah, saya doakan hari Jumaat ni awak semua mendapat keberkatan dan kerahmatan. Dan sama-sama kita jumpa anda di puncak kejayaan. Lawan tetap lawan, lawan sampai ke puncak kejayaan. Watashi wa watashi desu kara jibun de jinshi o kimetai desu. Yaruzo minasan. Ishoni yarimashoka atau watanobimasu. Sama-sama kita fight sampai jutawan, lawan sampai ke puncak kejayaan. Hebat, hey, assalamualaikum, salam sejahtera. Zas. Peace y'all.